Nenek tengok Emma kan, nenek rasa apa benda yang sama dekat Emma daripada mama dengan abah. Jadi perbualan kita, kasih sayang kita, apa yang kamu rasa masih sama dalam keluarga kita walaupun zaman dah berubah. Emma rasa memang setiap tahun akan ada, lagi-lagi macam raya Korban hari tu mesti kumpul dekat satu rumah family besar. Lepas tu buat apa? Sembelih. Mama kamu kerja, nenek jaga kau. Daripada tak tahu apa-apa. Sampai kau besar, 6 tahun tu masuk tadika, barulah lepas pada jagaan nenek. Kalau tidur, nenek zikir. Dalam gua itu, buai laju-laju tu. Kau ikutlah. Kadang nenek ajak ABC. Jadi kira nenek ni guru pertama. Nenek rasa apa 3 perkataan yang menggambarkan diri Emma? Emma seorang cucu yang baik, pandai berdikari dan pandai cari duit. Kalau nenek pula? Kalau nenek, rasa nenek tu baik kan. Dulu nenek selalu masak. Jadi orang pun memang kenal lah, memang nenek selalu masak lah. Kalau ada kenduri. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, tak manis sangat. Apa yang Emma rasa sepanjang Emma membesar dengan nenek? Emma rasa meriah. Lepas tu makan tu memang cukup lah. Kita sangat penuh dengan entertainment. So kita suka tengok sinetron pukul 4 petang. Dulu. Apa satu perkara yang nenek buat, Emma takkan. Keep on sayang Emma lah, of course. Nenek kan selalu cari Emma kan, apa-apa cari Emma kan. So keep on doing that. Kau boleh berterusan dunia dan akhirat. Emma ku sayang, jaga dirimu ya. Belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya. Kepada nenek, terima kasih sebab selalu jaga Emma masa kecil. Selalu nasihat baik-baik. Selalu luangkan masa bersama-sama. Kalau ada di dimensi yang lain, Emma akan selalu nak jadi cucu nenek. I love Emma.